bermain bersama kawan-kawan. Kaki terluka, terpijak paku. Kemana lagi ingin berjalan? Pastinya Bahuris tempat dituju. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Hajar Binti Zakaria, wartawan TV PSS Semestera. Pada hari ini saya berada di Direbung Bahuris, Sepang. Sebelum saya memulakan video ini, saya ingin menceritakan sedikit mengenai nama Bahuris ini. Bahuris ini mempunyai 3 buah kampung di dalamnya, iaitu Kampung Bukit Bangku, Kampung Hulu Cucur dan Kampung Hulu Terik. Kampung ini juga terkenal atas sebab berhampiran dengan KLIA International Airport dan Litah Sepang. Selain itu, kampung ini juga terkenal atas sebab tempat pemprosesan bahan mentah, pengeksport barangan tempatan seperti keripik, sayur-sayuran dan berbagai lagi tarikan yang boleh dapati di kampung ini. Sekarang saya bersama Encik Syafiee bin Waris sebagai pengurus Direbung. Nama Direbung ni memang kita pilih sebab kalau kita lihat di sini ni kita ada pokok-pokok buluh yang banyak. So pokok-pokok buluh ni menjadikan trademark kepada kita lah. So memandangkan kita ni menyediakan makanan tradisional, nasi ambeng di lokasi ataupun tempat yang dipenuhi dengan pokok-pokok buluh. Jadi kita combinekan nama tu jadi nasi ambeng Direbung. Itulah nama nasi ambeng Direbung. Sekarang saya bersama dengan pengunjung daripada Johor Bahru, iaitu Makcik Mariam dan Makcik Umi Kalsum. Saya jumpa tempat ni, lepas tu saya tengok tempat ni cantik. Pokok buluh banyak. Sebab bukan senang nak cari pokok buluh yang banyak macam ni zaman sekarang kan. Itu yang saya terus datang ke sini tu. Memang tak sabar tempat lain kan. Memang tak sabar nak datang sini ni. Walau jauh pun jam pun saya datang. Ini ayolah sampai hari ni. Makanan pun sedap. Betul-betul asli rasa. Dijemput lah. Siapa-siapa yang minat alap semula jadi tu harap datang lah. Jangan rugi kalau tak datang. Sekarang saya berada di Kilang Keripik Agrochip dan saya bersama Puan Roshani sebagai pengurus keuangan di Kilang Keripik ini. Lama. Dia jadi Sendirian Berhad pun 2004. Kalau salah jadi Sendirian Berhad. Baik sampai sekarang berapa lama dah. Dia mula-mula daripada dia niaga kecilan, modal RM50. Daripada modal kecil RM50, dia buat sendiri tanpa ada bantuan siapa-siapa. Dia pasarkan sendiri, dia sagat sendiri, dia kira semua buat sendirilah. Jadi pencapaian paling besar apabila masyarakat dah boleh menerima produk ni sehingga kita boleh hantar dulu ke luar negara. Itu kira pencapaian yang paling besar lah. Kita boleh bawa ke luar negara. Selain daripada Direbung dan Kilang Keripik Agrochip, di sini juga terdapat tarikan lain seperti di Agrotech yang mempunyai pelbagai jenis tanaman yang ditanam oleh petani-petani di sini. Selain daripada itu, terdapat juga homestay yang berkonsepkan klasik dan moden seperti Anarchy Village Homestay, Smooth Roomstay, Homestay di Rara, Teratak Kenangan Homestay, Mia Hana Homestay. Itu sahaja yang dapat kami kongsikan pada paparan kali ini. Sebenarnya banyak lagi keunikan Bahuris yang belum kami selongkahkan. Teruskan bersama TV PSS Semestera. Nantikan episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye.